Sama dengan saya, Dr. Wani. Okay, bukan sekadar doktor, owner klinik dan juga business owner yang sangat gila lah cik-cik business je. Hampir untuk buka kedai emas sendiri, tapi akhirnya pilih untuk buat business public gold je. So, Dr. Wani, kenapa business public gold berbanding dengan buka kedai emas sendiri? Memang saya dah sediakan deposit untuk membuka kedai emas saya sendiri. Dan Alhamdulillah, Dr. Lokman datang approach saya. Dia kata, kenapa nak susah-susah fikir nak buat set up bisnes baru, nak kena fikir security guard, nak kena fikir modal yang sangat-sangat besar. Dengan bisnes public gold ni sangat-sangat mudah, semuanya dah disediakan. Saya tak perlu nak fikir pasal stok, saya tak perlu fikir pasal nak hantar, nak pergi buat post, tak perlu sebab staff public gold semua dah sediakan. Kita tinggal run saja. Bagi saya bisnes yang sangat-sangat mudah. Bagi yang orang masih tercari-cari cara dan bisnes yang sangat-sangat mudah, inilah bisnesnya. Kalau kita nak kekalkan kekayaan, kita simpan emas. Tetapi kalau kita betul-betul nak jadi kaya berjaya, kita kena faham ilmu bisnes emas. Untuk kita belajar ilmu ni, kat mana kita nak dapat? Jom sama-sama kita join Public Gold. Jadi dealer Public Gold sekarang dengan G100. Yes.